Okey, lepas bahas Arc Jaya, now jom kita menyelam Arc Skypiea. From the start, Straw Hats telah terserempak dengan Gunfall yang mengelarkan dirinya sebagai Knight of the Sky atau Kesatria Langit. Okey, kalau korang ingat, dalam manga sebelum Straw Hats berlayar meninggalkan kriket menuju Knock Upstream, mereka telah bercerita tentang bagaimana fantasi dan impian mencari kota emas dan pulau langit sebagai romantik. Nah, romantik ni pun aku dah pernah bahas asal-usulnya dan bagaimana ia dikaitkan dengan kisah pengembaraan Satria berkuda putih yang menyelamatkan puteri yang diculik ahli sihir dan naga. Well, Oda betul-betul suntikkan elemen romantik zaman pertengahan ni directly lepas apa yang kriket angankan dalam arc sebelumnya. Gunfall basically adalah Satria yang berkuda, malah bukan hanya kuda biasa-biasa, kuda Pegasus, tapi Shopee punya version lah. Seorang Satria yang datang di saat Straw Hats di dalam bahaya. Malah Gunfall juga memberikan whistle yang hanya perlu ditiup di saat mereka berada di dalam kesusahan, seolah-olah damsel in distress. Skypiea dibahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian adalah Angel Island yang dihuni para pari-pari dan satu lagi adalah Jaya yang diterbangkan ke atas melalui Knock Upstream yang kemudiannya dipanggil sebagai Apayat, tempat tinggalnya dewa. Sebuah kawasan yang sangat dilarang keras untuk dijejaki oleh orang awam. Memandangkan aku kata saga ni adalah paralel dengan kisah Joy Boy, what if benda ni mencerminkan bagaimana dunia dahulunya terbagi macam aku cakap dalam part lepas. Satu sisi sebagai pusat pemerintahan bagi kerajaan kuno yang berada di atas Red Line yang kemudiannya telah menjemput 20 keluarga diraja The Alliance naik ke atas untuk kononnya membentuk dunia baru atas nama World Government, manakala satu lagi sisi adalah pusat perkembangan yang berada di jajaran lautan yang kemudiannya membentuk Grand Line. Yes, aku percaya dua jajaran ni telah wujud di era Joy Boy lagi. Beza dia dengan yang sekarang hanyalah jajaran combat yang telah dicipta kemudiannya yang akan aku bahaskan kemudian. Nah, sebut pasal dewa dalam verse One Piece ni, lagi-lagi ada god complex macam Enel. Obviously kita boleh kaitkan dengan satu suku yang mengaku diorang sebagai suku naga, walhal diorang ni manusia normal yang rasa diorang ni adalah dewa, malah yang menganggap suku-suku lain hanyalah sebagai serangga. Yes, dan Rivito. Tapi kat sini aku nak kaitkan Enel dengan satu sosok dengan god kompleks yang sama yang pernah diceritakan mengerah manusia menjadi hamba buruh untuk kepentingannya sendiri dalam dunia pertama. Yes, Earth God. Sama macam Enel yang mengerah askar-askar dewa untuk membina Arc Maxim untuk kepentingan dia sendiri, lepas tu pergi wipe out dia orang semua. Enel boleh dikatakan menjadi paralel kepada Earth God yang aku teorikan dalam mega teori ni sebagai Imu. So Enel ruling menjajah Skypiea basically dapat kita paralelkan dengan Ancient Kingdom yang diterajui oleh Imu dalam mega teori ni. Dan kalau korang ingat, Ancient Kingdom yang aku teorikan ni asalnya adalah gabungan Earth God bersama suku-suku bulan yang turun ke planet biru untuk mencari sumber kan. Nah, ironinya dekat sini Skypiea boleh dilihat seolah-olah adalah Ancient Kingdom yang diterbalikkan, di mana kalau Ancient Kingdom adalah suku bulan yang turun ke planet biru untuk mencari sumber dan end up collab dengan Earth God, Skypiea pula basically adalah suku bulan Shandia dari lautan biru yang diterbangkan ke atas awan, berjumpa dengan satu lagi suku dari bulan yang tinggal di atas awan, Skypiea, yang mana dalam masa yang sama menghidangkan sumber yang dekat sini adalah emas yang melimpah di dalam kota Mashandora kepada anasir luar yang mencari sumber tersebut. Enel yang berasal dari satu lagi suku bulan dan Lanon Straw Hats yang juga mencari emas. Nah, kalau dulu ketiga-tiga suku bulan ni turun dari bulan, kini tiga suku bulan ni akhirnya berjumpa dengan cara dinaikkan dari lautan biru. Mereka terserempak dengan warga lautan biru yang mana kalau sebelumnya adalah Earth God, kini mereka berjumpa Sun God. Kalau dulu diorang ni bergabung atas dasar sumber, sekarang mereka berpecah dan berperang untuk membolot sumber tersebut. Tapi korang terfikir tak macam mana Enel dapat idea yang jujur cakap absolutely mind blown ni?
Macam mana Enel boleh dapat idea untuk cipta sebuah kapal gergasi Ark Maxim yang boleh utilize kuasa David Fruit dia sebagai sumber tenaga, ada kemahiran dan pengetahuan untuk cipta benda tersebut, tahu selok-belok kapal tersebut, betul-betul boleh sampai ke tempat kelahiran dewa yang diceritakan dalam legenda Birka. Perry Verve malah somehow dapat juga hidupkan semula automata yang dah lama ditinggalkan berhibernasi dekat sana. Seolah-olah plan dia ni sangatlah sempurna, sampaikan dialah the one and only villain yang walaupun dah dikalahkan Luffy masih berjaya mencapai impian dia untuk pergi ke bulan. Nah, aku percaya plan yang seperfect ni tak mungkin hanya dipikirkan Enel sendiri. What if Enel hanyalah mencuri idea dari suku dia sendiri? What if buah David Fruit Goro-Goro dan blueprint Ark Maxim merupakan artifak legenda dalam kepercayaan suku Birka? Sebab kita tahu Ark Maxim adalah salah satu objek dalam lukisan mural di Elbaf. Malah objek ni juga mengeluarkan semacam peti seperti Ark Maxim Enel. Dan the fact that automata dapat dihidupkan dengan kuasa elektrik Enel, maknanya suku bulan dah pun menjumpai dan menggunakan tenaga elektrik dalam teknologi mereka jauh sebelum mereka turun ke planet biru. Dan Enel yang somehow dapat akses artifak ni dan ditakdirkan telah memakan David Fruit legenda Birka Goro-Goro no Mi, Enel berjaya mencari cara untuk mencipta semula Ark Maxim tersebut apabila dia dapat tahu bahawa Skypiea memiliki emas yang melimpah. Oleh sebab tu, korang perasan tak, emas dilihat sangat-sangat bernilai, lebih-lebih lagi pada era sebelum abad kekosongan, kerana setakat ni dua negara telah didedahkan dengan kemegahan emasnya. Shandora yang merupakan kota emas dan Wano yang merupakan negara emas. Nah, aku percaya suku bulan yang turun lebih kurang 1500 tahun yang lalu telah membawa sekali kepakaran untuk menggunakan tenaga elektrik sebagai sumber energi, dan apabila mereka bergabung dengan Earthblood lalu membentuk Ancient Kingdom atas dasar teknologi, Shandora dan Wano yang kaya dengan emas yang menjadi konduktor terbaik kepada elektrik telah menjadi hub atau pusat paling penting pada waktu itu. Seperti apa yang diklaim dalam batu bersurat dijaya bahawa Shandora telah berkembang pesat 1100 tahun yang lalu. Namun begitu, oleh kerana perang besar yang berlaku antara Joy Boy dan The Lion 900 tahun lalu yang menenggelamkan sebahagian besar kerajaan kuno, pengetahuan teknologi ini end up hilang di telan zaman, seperti mana yang Vegapunk katakan bahawa jika Egghead musnah, perkembangan teknologi akan diundur sekurang-kurangnya 100 tahun ke belakang. Nah, kalaulah Egghead yang cuma sebuah pulau dengan sebahagian teknologi super canggih yang diambil daripada Ancient Kingdom ni pun dah bagi kesan macam tu, ini kan pula sebuah kerajaan kuno yang bersaiz kontinen dengan teknologi yang lebih hebat dari Egghead telah dihapuskan. Which is why kesannya dunia One Piece sekarang yang merupakan dunia post-apokaliptik ni mostly hanya memanfaatkan teknologi dari api sebagai sumber tenaga. Nah, balik kepada teori kita, macam aku cakap dekat awal video, Skypiea banyak mengambil elemen sejarah kepercayaan barat dalam world building pulaunya. Bagaimana dari awal diorang jumpa kesatria langit Gunfall dan diorang pergi ke pantai Angel di pulau yang digelarkan sebagai Pulau Angel, di mana dalam kepercayaan barat boleh diertikan sebagai pari-pari atau malaikat. Jumpa Cornish yang bermain harp sama seperti pari-pari dalam mitologi yang sering dikaitkan dengan muzik harp. Dewa Ubau 400 tahun lalu yang ada halo atau lingkaran atas kepala dia yang menjadi simbol selepas kematian dalam kepercayaan barat. Dan bagaimana kita pernah bahas sebelum ni bahawa Jaya mengambil inspirasi dari tamadun Mesoamerika yang somehow telah dibawa ke langit, bercantum menjadi Skypiea. Seolah-olah semua ni Oda nak tunjukkan bagaimana transisi Mesoamerika dan Amerika dari kepercayaan pagan yang kemudiannya dikolonisasi oleh Eropah yang sekaligus menyebarkan gospel dan mengubah kepercayaan sedia ada kepada Kristianiti. Namun begitu, things didn't just stop there, sebab kedatangan Enel telah memasukkan satu lagi elemen kepercayaan dalam Skypiea. Nah, kepercayaan ni sangatlah jelas ditunjukkan oleh Oda dalam arc ni, sebab konsep Enel dan basalnya kebanyakannya adalah berdasarkan kepercayaan
Buddhisme. Bagaimana mereka menggelarkan observation haki sebagai mantra yang basically adalah bunyi ayat atau perkataan yang dianggap suci yang memberi kekuatan dari psikologi dan kerohanian dalam kepercayaan Buddhisme. Keempat-empat basal Enel mengambil nama dari elemen Buddhisme seperti Satori yang bermaksud kebangkitan spiritual secara tiba-tiba. Shura pula adalah bertentangan dengan Satori di mana ia dikaitkan dengan konflik, ego dan pergelutan. Gedatsu bermaksud pembebasan dan pencerahan, dan Om adalah bunyi alam semesta. Semuanya diambil dari kepercayaan Buddhisme. Okey, pause sekejap kat sini. Ingat tak part lepas aku kaitkan kisah cover story Gedatsu yang mana Gedatsu tu adalah paralel kepada Joy Boy. Nah, menariknya maksud nama Gedatsu tu sendiri tadi adalah a state of liberation and awakening atau satu keadaan bebas dan kebangkitan, which basically menerangkan apa yang dilambangkan sebagai Sun God Nika dalam One Piece. Menguatkan lagi paralel antara mereka. Enel pula yang mengambil namanya dari perkataan energi atau tenaga adalah bagaimana filosofi Buddhisme percaya ketidakwujudan Tuhan. Malah ada penganut moden kepercayaan ni percaya Tuhan adalah energi. Ironically, Zoro yang hampir semua skillnya berdasarkan Buddhisme macam King of Hell, Ashura, Uhuva, Madaragari, Sanzen Sekai juga claim dalam arc ni yang dia tak pernah berdoa kepada Tuhan, which is logic lah sebab kepercayaan Buddhisme memang tak percaya akan kewujudan Tuhan. Okey, stop sampai kat situ sebab topik ni agak sensitif. Nah, kalau kita connectkan balik semua ni dengan mega teori kita, apa yang berlaku di Skypiea yang mana macam aku cakap boleh dikaitkan dengan apa yang berlaku pada era Joy Boy. Aku percaya Joy Boy di sini telah mewakili elemen Buddhisme yang dibawa Enel ke Skypiea. Jadi kalau kita cantum semula segala paralel yang aku dah bahas sepanjang video, yang mana Skypiea itu sendiri adalah paralel kepada kepercayaan Kristianiti, kita akan dapati adanya pertembungan kepercayaan atau ideologi dalam perang yang berlaku di Skypiea ni. Nah, aku percaya waktu ni adalah paralel di mana Joy Boy telah cuba menyuntik ideologi baru ke dalam kerajaan kuno. Cuba untuk mengubah kerajaan tersebut dari dalam dan hasilnya bermulalah pergeseran ideologi antara mereka seperti mana yang diceritakan oleh Vegapunk. Okey, kalau korang perasan, setiap ujian dari 4 vessel Enel mempunyai peratus keberjayaan untuk selamatkan. Starting dari Om dengan peratusan 0%, dan Shura 3%, dan Satori 10%, dan akhir sekali Gedatsu dengan peratusan 50%. What if benda ni bukanlah diletak secara random? Menariknya, kalau kita susun peratus ujian-ujian ni daripada yang paling rendah ke tinggi, kita sebenarnya boleh reka jalan cerita yang somehow dapat dikaitkan dengan Joy Boy. Bermula dengan 0% yang diwakili Om yang dapat diertikan sebagai bunyi alam semesta, yang mana Nika juga sangat identik dengan bunyi drum of liberation yang merupakan detak jantungnya sendiri. Kemudian meningkat ke 3% yang diwakili Shura yang mana dapat diertikan sebagai konflik atau kekacauan. Fasa ni juga adalah fasa di mana Joy Boy telah membuat kenakalan sehingga diceritakan telah menyebarkan api peperangan. Kemudian 10% Satori yang dapat diertikan insight atau wawasan yang boleh dimaksudkan sebagai memahami punca dan kesan dalam sesuatu konteks, adalah di mana Joy Boy yang telah turun ke dunia manusia mula memahami apa yang berlaku sehingga akhirnya di 50% Gedatsu yang boleh diertikan sebagai mencapai kebebasan adalah di mana Joy Boy akhirnya berjaya membangkitkan kuasa sebenar Nika dan menjadi ikon kepada pembebasan. Tapi kenapa hanya sampai 50%, bukannya 100%? Nah, menariknya 50% atau boleh juga disebut sebagai separuh ni akan ada kaitannya dengan mereka yang diceritakan sebagai bulan separa dalam Harley Text, atau dengan kata lain D-Clan. Tapi aku akan bahas pasal ni dalam satu lagi arc yang berkaitan dengan saga Skypiea, arc Jaya 400 tahun yang lalu. So nantikannya dalam part akan datang. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.